Dashcam depan untuk Vios HEV dengan GRS, dia pattern dah lain. Dia dah jadi kurus, sini tak ada skrin dan dia ada satu button dekat sini je. Macam orangnya akan upgrade sendiri kan. Sama juga dengan yang dashcam Toyota, dia pun sudah ada upgrade. So yang baru punya ni, dia lagi jelas, lagi nampak walaupun malam. Sebab depan tu resolution dia 4K. Dan untuk dashcam ni kan kita pakai SD card untuk simpan record kan. Toyota ada provide SD card yang 32GB punya. Okay, so kalau korang ada nak tambah gig lagi pun boleh. Dia boleh support sampai 128GB. Berapa jam dia boleh simpan record tu, Viko letak dekat sini. Korang boleh tengok kan. Dan satu lagi, kalau you nak tengok balik record dia, kena download satu apps. Nama apps ni yang baru tau, Toyota MY DVR. Barulah you boleh masuk connect dengan dashcam baru ni untuk tengok balik. Dan dalam apps tu, you boleh pilih resolution dia. Depannya kan 4K, belakang dia bagi 1080 lah. Tapi kalau you nak pilih depan 1080 sama dengan belakang pun boleh juga. Tapi nya dia dah bagi 4K, why not kita guna yang 4K je. Apps tu you boleh rename kan dashcam you dan password boleh reset. So tak ada lah akan berlaku you terconnect dengan orang yang parking sebelah pun sama-sama pakai Vios punya dashcam ke apa ke. Sudah tak ada cantik macam tu dah. Okay, itu sahaja Viko nak sharing untuk video ni. Apa yang nak tahu lagi boleh komen je dekat bawah ataupun WhatsApp Viko lagi cepat reply. Kalau korang pula ada kereta Toyota, jangan risau, brosur Viko sahaja setia membantu dapatkan kereta idaman. Sementara ni Viko ada ready stock, ada promotion, cepat-cepat grab. Kalau rasa video ni berguna, boleh tolong Viko save dan share kat kawan-kawan. Bye.